Sedap tengok orang blend kurma. I pun beli juga blender macam ni. Senang. Wireless, nampak tak? And dia boleh charge. Kecil je. I nak cari blender yang boleh blend ais, blend kurma. And I nak cari dia juga boleh minum directly dari sini. Once you dah blend, you boleh terus minum macam tu je. Once you dah habis minum, you boleh tutup. Nanti bila nak minum lagi, korang boleh buka je, simpan peti ais kan. So yang ini nak buka dia senang je, korang on kat sini and dia akan terus menyala. Yang ni I belum charge lagi. Lepas tu kalau korang nak charge dia kat bawah ni, ini button charge dia. Senang kan, warna dia lah cantik. Lepas tu yang paling penting, korang nak buat smoothie, korang nak buat air kurma susu ke, apa-apa air buah, korang ambil je lah blender macam ni. Senang. Ada pemegang macam ni. So korang nak bawa pergi travel ke, nak bawa pergi surau kan, so bawa je macam ni, senang. Gantung je. Yang ni I perlu beli sekarang.